Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi tumis limau cili padi. Kalau sama cili kering, kalau kita guna cili Kita tunggu minyak kita panas. Saya nak masuk semua ni. Bawang besar yang kita dah mayang sebiji, daun salam, daun limau dan cili padi tadi. Okey, kita tumis sampai jadilah bawangnya ya. Okey, sementara tu Kak Zaidah nak kisar ni. Sementara nak tunggu yang ini jadi ya. Kita nak kisar bawang besar yang sebiji lagi ni tadi, bawang putih, cili merah dan halia. Masuk semua. Kita letak sedikit air. Tumis bawang ni sampai hujung-hujung dia coklat. Macam ni. Ya, tapi jangan sampai jadi bawang goreng. Nanti dia bau bawang goreng pula. Kita tak nak bau bawang goreng, kita nak bau manis saja. Kita nak masukkan yang kita dah kisar ni tadi. Yang kita kisar ni bawang besar, bawang putih, halia, lada merah. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak, dia garing. Ini penting ya, ini tak boleh kata orang sekejap lagi taruh dah ayam. Jangan ni puan, you kena masakkan dulu lada ni. Sebab hari ni kita masak pakai lada hidup. Okey, dia dah mula nak garing ya. Saya kecilkan sikit api. Okey, kita nak masukkan sedikit air. Inilah tadi Kak Zaidah kata ni. Ni kita tumislah sampai dia garing. Sampai dia pekat ya. Rempah ketumbar. Ya, serbuk ketumbar. Okey, kita masukkan. Saya kecilkan sikit api sebab dia melecik. Ya. Okey, saya nak masukkan garam. Kemudian kita masukkan air limau. Air limau agak-agak lah. Kalau limau nipis puan pun kena tengok lah ya. Kadang limau satu biji banyak air. Kadang limau satu biji perah-perah pun dapat satu sudu. Tu dia belum masak limaunya tu. Ikat saya masukkan gula sedikit aja ya. Saya masukkan lebih kurang. Saya pakai gula merah ya puan. Kita nak tunggu ketumbar tu masak ya. Okey. Kita nak masuk ayam ni. Okey, kita masukkan semua ayam kita. Balik-balikkan dia. Lauk ni kering sikit puan, dia tidak terlampau berkuah. Cumanya kalau katalah kat rumah you ramai kan, ramai jadi biarlah berkuah sikit, tambah air je. Ya, dah masak. Kuahnya pun dah masak, kita balik-balik dah boleh angkat. Kan cepat macam ni. Ya, okey. Untuk lauk ni kita kena goreng puan ya, jangan pakai ayam mentah. Okey, lauk kita dah masak Okey. Senang kan? Ayam dah masak, kita tak risau. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu tumis limau cili padi buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.